Jadi guys, rasmi. Harga untuk QJ Motor 250 RD yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia semua. So hari ni dia betul-betul rasmi, betul-betul dah dijual di Malaysia. Hari ni kita berada di Taichung, okey. Dia ada DRL, dia ada winglet, dia ada Brembo. 4-port tak main-main. Ini dia ada ABS depan dan belakang, TFT meter. 7 inci TFT meter. Ada riding mode, 2 riding mode. Lepas tu horsepower indikasikan adalah sebanyak 40 horsepower guys. Dan 22 Nm off top. Kalau kau tengok exhaust dia pun memang dah pendek macam ni. Suspension daripada Mazochi sampailah ke USD fork. Belakang pun pakai Brembo. Right. Kita tahu design dia memang agresif, ada tajam-tajam. Kat sini pun ada lampu dia. Agak straight. Seat pun dia ada line merah dekat sini. Tangki dia besar guys. Tangki dia tahu tak berapa liter? 16 liter. Besar bapak. Ini boleh pergi JB balik KL JB. Tangki dia pun besi, bukannya plastik. Gitu. Winglet dia kita boleh buat kita terbang guys. So boleh guys, pergilah booking dekat mana-mana dealer Enforce sekarang. Spek kita lebih tinggi dari dia, harga dia yalah harga rendah tapi spek tinggi. Okey? Berapa harga dia? 21,888. Boleh tak boleh?